Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semua. Pihak Al-Mursyidin ada satu challenge nak buat ni. Sempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, Majlis Sukan dan Rekreasi di bawah Kelab Al-Mursyidin membawakan kepada anda semua program khas iaitu Riadah Ramadan Challenge. Apa yang anda perlu buat? Mudah sahaja. Ambil gambar anda melakukan aktiviti riadah bersama keluarga ataupun secara individu. Kemudian, hantarkan gambar tersebut beserta caption yang menarik ataupun kata-kata hikmah dalam link ataupun QR code yang telah disediakan. Yang paling best, 3 gambar terbaik akan dipilih sebagai pemenang dan bakal menerima hadiah eksklusif iaitu potret ukiran kayu khas. Potret ini berdasarkan gambar kemenangan anda tau. Kita membuktikan bahawa Ramadan bukanlah alasan untuk tidak beriadah, tetapi peluang untuk seimbangkan ibadah dan kesihatan. Jadi, apa tunggu lagi? Jom sama-sama meriahkan Ramadan dengan Gaya hidup sihat dan penuh semangat.